Kira-kira 5,000 penduduk Taman Alam Budiman bersama ribuan pengguna jalan raya dari Puncak Alam, Saujana Utama, Setia Alam dan kawasan sekitarnya terus menyuarakan kebimbangan terhadap tahap keselamatan di Persiaran Muqtada Hari PMD. Saya faham mereka sebenarnya maklum tentang apa yang saya lakukan. Kita dah bangkitkan dan sebagainya, cuma mereka itu berdemo menyuarakan untuk mendesak supaya disegerakan. Betul. Dia tahu perancangan ada. Tapi kalau boleh bagi mereka biarlah disegerakan. Yes. Selamat datang ke podcast Suaras Alam. Okey guys, tarik nafas dalam-dalam. Pasang kita mulakan borak santai tapi berisi kita dalam Suaras Alam episod 11. Let's go. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam hormat, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor maju bersama saya Ahmad Fahmi bin Ahmad Murad dalam episod ke-11 Suara Salam, suara informatif untuk keluarga Shah Alam. Pastinya nanti tentang info-info tentang input-input yang terbaru berkaitan isu-isu yang hangat dibicarakan di media arus perdana ataupun media sosial kita. So secara tak langsung, sekali lagi saya menjemput panel kita yang berhormat Tuan Haji Azli Yusof, Ahli Parlimen Shah Alam. Terima kasih Babi sekali lagi bersama dengan Suara Salam. Terima kasih, sama-sama. Tapi sebelum kita nak masuk ke isu Babi, sekarang ni tengah gegak gempita membicarakan tentang Piala Dunia tahun 2026 yang telah bermula Babi. Ya, demam sekarang tengah demam. Tapi masalah demam tu disuam-suam lagi Baby. Ya. Mungkin peringkat kumpulan lagi. So macam mana Baby setakat ni? Baby dah melihat berapa pasukan dah? Kita masuk Piala Dunia dah masuk hari yang keempat lah. Betul. Hari ni hari keempat dan masih lagi di peringkat kumpulan. Yes. Dan hanya beberapa pasukan negara yang ternama bermain, banyak lagi yang belum. Betul. Tapi bagaimanapun saya sempatlah melihat perlawanan antara Brazil dengan Morocco. Betul. Dan juga Netherlands dengan Jepun. Wah, macam mana lagi? Komen sikit perlawanan tu, dua perlawanan tu. Sekarang ni ialah kita tahu cara ataupun permainan bola sepak sekarang ni dia memang bukan sekadar skill, taktikal saja, tapi dia juga berintensiti tinggi sekarang ni. Itu yang memang kita pun tak boleh lelap, tak boleh sambil-sambil tengok WhatsApp, tak boleh. Sebab apa-apa pun tiba-tiba dia boleh berlaku gol masuk dan sebagainya. Cepat. Jadi memang kena selalu tengoklah. Cuma saya kira tahun 2026 ini banyaklah pasukan-pasukan yang bukan saja yang ternama yang mungkin berpeluang untuk kita belum kira memenangi World Cup lagi, tapi maksudnya sekurang-kurangnya masuk ke perlawanan yang agak penting seperti suku akhir ataupun separuh akhir. Maknanya banyak pasukan yang ada peluang. Mungkin macam dulu 2022 Morocco. Betul. Dia dapat. Siapa sangka? Betul. Dan dia pun sudah duduk dalam ranking yang ke-8 sekarang ni. Betul. Dia di antara negara Afrika tapi masuk dalam senarai 10 negara teratas. Boleh bersaing bersama dengan Perancis, Brazil, Spanyol yang pernah menang lah, Jerman yang pernah menang Piala Dunia. Betul. Jadi kita tak boleh lagi nak katakan hanya negara-negara yang dulu pernah memenangi Piala Dunia, gergasi bola sepak saja yang mungkin berpeluang masuk ke dalam playoff dan sebagainya. Perlawanan yang penting seterusnya. Tapi tak boleh nafikan pasukan-pasukan baru. So contoh Maghribi boleh mengikat Brazil. Mengejutkan. Jepun boleh mengekang Netherlands. Dua sama. Betul. Siapa sangka? Tak ada siapa sangka. Pasukan daripada Asia. Bahkan Korea pun boleh menang dengan Korea menang. Republic Czech. Ini satu yang mengejutkan ya. Tapi inilah bola sepak. Betul. Dan kerana saya lihat juga disebabkan oleh ramai daripada kalangan pemain-pemain negara dari Asia ataupun Afrika ni, mereka sudah bermain di kelab-kelab ternama di Eropah. Betul. Jadi sebab itu dia ada ramai pemain yang boleh menyaingi bintang-bintang bola sepak yang ternama. Dan kita melihat juga Piala Dunia kali ini dia satu perkara yang luar biasa juga, mana-mana dia mengenalkan pertambahan negara daripada 32 pasukan kepada 48 pasukan tak silap saya. Ya, betul. Jadi bagaimana YB melihat siapakah potensi-potensi calon-calon juara Babi? Itulah. Saya sebenarnya saya sebenarnya bawa ni replika bola sepak ni. Ini betul. Bukan AI. Bukan AI. Tapi bukan tulen lah. Bukan replika. Jangan nanti ramai cari ni. Jadi yalah, kalau dulu saya memang peminat
Samba Brazil. Oh, okey. Juara 5 kali kita. Juara 5 kali. Yeah. Tapi yalah sekarang ini memang kita tetap harapkan Brazil dengan sambanya dan boleh memenangi Piala Dunia kali ini. Tapi macam saya sebut tadi, banyak potensi-potensi yang lain. Perancis boleh bermain dengan begitu baik. Betul. Juara dan naib juara. Yes. Tahun lepas kalah dengan Argentina. Betul. Dan semua negara-negara ni yang kita kata macam top 10 boleh berpeluang untuk top 10 ranking dunia FIFA dunia boleh memenangi kejuaraan. Cuma saya kalau boleh lah saya nak mengharapkan melihat pasukan England hari ni masuk lah. Sekurang-kurangnya masuk akhir lah. Betul. Kita mengharapkan. Dan akhir bila masuk perlawanan akhir tu dia banyak faktor lah. Nasib baik pun kadang-kadang ada juga kan. Sebabnya sebab apa? Sebab England, sebab kita ada EPL. Semua semua tertumpu kepada EPL. Betul. Tapi England ni tak masuk dalam. Bila masuk ke peringkat negara dia kurang bersinar. Sedangkan mereka ada ramai pemain yang hebat-hebat. Kane, Foden, dan Rice, Arsenal tu. Rice daripada Arsenal. Pilihan Saka. Betul. Banyak lagi siapa lagi? Itulah. Jadi kita naklah kalau boleh mereka lihat sebab baru kita nampak. Betul. Sebab mereka dah lama tak juara, dulu pernah sekali. Baru sekali Piala Dunia. Tapi saya rasa bila kita melihat Piala Dunia ni, England mesti tak lari daripada calon pilihan juara. Tetapi itulah. Kita tengok performance dia, mungkin calonan baru ni, jurulatih baru di bawah Thomas Tuchel ni mungkin ada harapan lebih. Mungkin lah. Mereka dulu pernah ada harapan masa zaman Beckham dulu. Dengan Gerrard pernah itu terbaik lah saya seperti. Sekarang ni mereka ada satu pasukan yang terbaik sekali lagi. Dan mungkin boleh berpeluang lah. Macam mana kita harapkan sebaik-baiknya. So YB berharapkan Brazil dengan England di final. Itu yang paling baik. Itu yang paling baik sekali. Okay. Baik, so kita nak redakan balik dengan demam Piala Dunia ni. Pastinya anda yang mana melihat Piala Dunia ni, kita lihat di RTM dan juga Unify TV. Tapi alhamdulillah lah, so far rasanya jaminan PH sudah bawa Piala Dunia percuma ke rakyat Malaysia dah settle lah. Itu satu tanda yang baik lah. Baik, kita nak teruskan kepada isu yang pertama. Baru-baru ni YB telah berceritakan iaitu persiaran Montfort. Trafilat 1999 dan ramai yang bercerita juga YB bertanyakan juga di satu lagi persiaran di bawah Parlimen Shah Alam iaitu persiaran Motar-Dahari di Alam Budiman yang menghubungkan jalan di antaranya Cahaya Sri Alam, Puncak Berdana, Puncak Alam dan melibatkan sehingga suruh ke Setia Alam dan juga dan baru-baru ini juga hangat dibicarakan di media sosial di mana sebilangan penduduk telah membuat rungutan di mulai AGM dan di mana desakan penduduk untuk membangkitkan isu keselamatan jalan raya, lampu isyarat dan juga keperluan pelebaran jalan. So untuk membuka kita punya isu yang pertama, sesi yang pertama ni, mengapa isu kesesakan di persiaran Motar-Dahari ni masih belum dapat diselesaikan YB? Silakan. Isu kesesakan jalan raya lah lalu lintas di persiaran Motar-Dahari ini memang kita sudah kenal pasti awal lagi. Iaitu sejak 2023 lagi disebabkan oleh banyaknya pembangunan dan bertambahnya bilangan kenderaan. Pada ketika itu kawasan sepanjang lebih kurang 13 ataupun 14 km lah dari Puncak Alam sehingga ke persiaran Lebuh Raya Gatri dan juga sebagainya ada masuk ke Dash. Itu memang ada jalan yang tidak sekata, ada daripada asalnya dulu 3 lorong masuk sampai 2 lorong, kemudian 4 lorong bila nak masuk ke Dash, masuk ke Lebuh Raya Gatri. Jadi pada ketika itu di peringkat awal bila kita bawa perkara ini, kita tinjau, saya sendiri turun bersama dengan YB Esko. Langkah yang dilakukan pada ketika itu, kita identify ada satu bottleneck yang sangat ketara yang berhampiran dengan masuk ke Alam Budiman. Yang itu sebab itu pada ketika itu dilebarkan jalan atas belanja daripada kerajaan negeri sepanjang 1 kilometer. Ada satu laluan itu daripada nak masuk ke Alam Budiman itu dilebarkan satu, jadi menyebabkan dia boleh jadi dua lorong lah, satu hala itu 2 lorong. Jadi itu dah menyuraikan banyak masalah kesesakan pada ketika itu. Tapi kita tahulah maknanya bilangan penambahan penduduk makin bertambah di Puncak Alam, bilangan kereta pun bertambah, menyebabkan masih lagi berlaku bottleneck lah.
Saya sebenarnya dah bangkitkan perkara ni di Parlimen dalam ucapan, dan saya juga bawa masuk dalam Kamar Khas pada Disember 2024. Bagaimana perkembangan ni, Baby? Jadi pada ketika itu saya bawa isu dua lah, satu tentang kesesakan dan juga satu lagi di kemalangan yang berlaku di persiaran Mutadhari, persimpangan Alam Budiman itulah. Dua perkara. Dan alhamdulillah dijawab oleh Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan. Jadi beliau menyatakan bahawa jalan persiaran Matahari itu adalah merupakan jalan negeri, maksudnya state road. Jalan kita ni ada dibagikan kepada 3 kategori. Satu jalan persekutuan, yang diselenggara oleh persekutuan. Satu dipanggil state road, jalan negeri yang diselenggara oleh negeri. Dan satu lagi PBT, dalam kawasan PBT, majlis. Majlis bandaraya ataupun majlis perbandaran. Jadi kesemua pihak kerajaan, persekutuan negeri dan tempatan ini bertanggungjawab kepada jalan masing-masing untuk upgrade ke dan sebagainya. Jadi persiaran Matahari itu ialah Datuk Seri Ahmad Maslan kata ni jalan negeri, tak sepatutnya saya jawab, dia kata. Tapi saya jawab juga, dia kata. Maknanya dia dapatkan maklumat daripada kerajaan negeri juga, daripada JKR negeri, dan memaklumkan tentang perkara tersebut. Jadi sebenarnya macam saya sebut tadi, untuk atasi kesesakan tu, peringkat awal tu kita dah lebarkan yang 1 kilometer itu banyak membantu dah. Tapi masalah sekarang ni masih lagi ada berlaku bottleneck juga dan kemalangan. Dan ada dalam perancangan kerajaan negeri bahawa memang jalan itu, jajaran jalan persiaran Matahari itu memang akan di-upgrade, dan dianya juga bergantung kepada sumbangan dana pembangunan yang akan disumbangkan oleh pemaju di persekitaran di situlah. Dia sebenarnya bila pemaju ni melakukan sesuatu pemajuan, kawasan perumahan yang baru ke kawasan komersial dan sebagainya, mereka kebiasaannya akan disyaratkan oleh pihak PBT untuk membuat sumbangan pemajuan, melibatkan jalan, pelebaran ke, ataupun ada mungkin flyover ke dan sebagainya, untuk menyuraikan lalu lintas. Biasanya dia akan dilakukan bila mereka melakukan sesuatu pemajuan itu, biasanya akan ada apa yang dipanggil sebagai traffic impact analysis ataupun study, TIA. Jadi kajian impak trafik ini ialah yang akan menentukan sama ada perlu tak ada pelebaran ke, ataupun naik taraf, ataupun dibuat flyover dan sebagainya. Jadi jajaran persiaran Matahari itu memang ada rancangan untuk dilebarkan, dinaik taraf, dan disumbangkan oleh pemaju yang berada bersekitaran lah. Jadi proses itu sebenarnya sedang berlaku lah. Jadi cuma bila dan sebagainya itu yang kita perlukan kepada penjelasan daripada pihak yang bertanggungjawab lah, pihak PBT, bila dia akan luluskan CCC ke dan sebagainya. Sebab pemaju ni bila dia melakukan satu pemajuan, dia pun terpaksa menunggu juga. Bila lepas dia iklankan sesuatu pemajuan, dia nak kena tunggu ada payment masuk dan sebagainya kan, pembelian dan sebagainya, baru mereka boleh ada rolling untuk melakukan sesuatu pemajuan. Tapi ada juga cakap-cakap YB dekat media sosial di mana dia bertanya kenapa always pembangunan perumahan dan sebagainya ni dia lebih pantas daripada pembinaan infrastruktur. Itulah yang saya sebut tadi tu. Dia biasanya bila mereka menjalankan sesuatu pembangunan itu, mereka terpaksa bergantung kepada pinjaman daripada pihak perbankan lah. Jadi dia selari dengan pembelian, selari dengan pelaksanaan kepada projek tersebut lah. Biasanya bila projek itu siap, hampir siap dan sebagainya, mereka pun seiring dengan pembinaan infrastruktur yang dilaksanakan. Kalau tidak, kalau dia nak upfront dulu, mana dia nak cari dia punya dana tersebut. Sedangkan
pembayaran belum dilakukan oleh disbursement daripada pihak bank ke dan sebagainya, pembeli belum ada. Jadi sebab itu dia biasanya keadaan itu begitulah. Cuma mungkin untuk akan masa-masa akan datang boleh dilihatlah. Semula kaji semula di peringkat mana penaik tarafan jalan ke ataupun infrastruktur awam ini boleh dilakukan supaya dia tidak menimbulkan masalah kepada rakyat apabila sesuatu pembangunan itu siap. Mungkin boleh diperbaiki. Kena lihat semulalah cara itu bagaimana. Okay, mungkin Wabi last for kita punya slot yang pertama ni ialah kita melihat mungkin kesan kepada persiaran Muqtada hari ini melibatkan kawasan di bawah YB juga Parlimen Shah Alam. Mungkin Wabi melihat sejauh mana perancangan for next 5 tahun atau 10 tahun berkaitan dengan persiaran Muqtada hari di bawah Gabungan Negeri atau Gabungan Persekutuan. Kalau kita persiaran Muqtada hari ini dia bukan melibatkan Parlimen Shah Alam saja. Dia Parlimen Shah Alam tu dia sampai kepada persimpangan Alam Budiman. Daripada persimpangan Alam Budiman ini sehinggalah sampai ke puncak alam. Nah itu di bawah Parlimen Kuala Selangor dan ditadbir oleh PBT Majlis Perbandaran Kuala Selangor. Yang di bahagian Shah Alam ni saya lihat tak banyaklah dah ada pembangunan. Mungkin ada sikit saja lagi di bahagian Alam Budiman yang berhampiran dengan Setia Alam. Situ ada jalan baru. Jalan yang masuk itu akan jadi persiaran. Alam Budiman itu yang akan dinaik taraf oleh pemaju di sanalah PKNS dengan kerjasama pemaju. Kemudian yang di sebelah di opposite side itu seperti di Green Hill, kemudian Cahaya SPK, Puncak Perdana. Itu tak banyak dah, tapi maksudnya kalau ada pemajuan pun sedikit poket pemajuan saja, poket land lah, tanah-tanah poket yang mungkin dimajukan. Jadi pokoknya apa pun yang berlaku pihak PBT harus bekerjasama. Maknanya kalau ada sesuatu pemajuan, contohnya yang akan menyebabkan kesesakan di persiaran Muqtada hari itu, kebanyakan ni yang lalu yang tinggal di puncak alam. Betul. Eco Grandeur kan. Di ujung-ujung sana. Di sebelah sana mereka lalu sini untuk nak pergi ke Dash, nak pergi ke Gatri. Mereka melalui persiaran Muqtada hari tersebutlah. Jadi antara yang saya kemukakan dan juga cadangkan ialah supaya untuk nak mengelakkan bottleneck tu, antaranya juga ialah kita kena bypass traffic light di persimpangan Alam Budiman tu supaya ada jejambat. Ini memang saya raiskan kepada pihak kementerian dan of course kepada JKR lah, dan saya pun memang sentiasa mengunjungi pihak JKR Negeri Selangor untuk membangkitkan perkara-perkara yang melibatkan infrastruktur kemudahan awam ini dari semasa ke semasa lah, follow up supaya ada masa mungkin kita nak minta, sudah ada perancangan tapi kalau boleh kita minta disegerakan. Jadi apa yang berlaku di Setia Alam baru-baru ni, bila ada demo di kalangan penduduk itu, saya faham mereka sebenarnya maklum tentang apa yang saya lakukan. Kita dah bangkitkan dan sebagainya, cuma mereka itu berdemo menyuarakan untuk mendesak supaya disegerakan. Dia tahu perancangan ada, tapi kalau boleh bagi mereka biarlah disegerakan. Cuma satu saja saya nak menyebutkan di sini tentang kawasan di situ yang dikatakan banyak berlaku kemalangan. Sebenarnya berkenaan dengan kemalangan tersebut, kita kena tahulah dalam minda kita bahawa kemalangan ini 80% mengikut kajian ada disebabkan oleh kecuaian. Dia disebabkan oleh jalan yang tidak sempurna, kesesakan ini dia kurang daripada 10%. Banyak lagi disebabkan oleh kecuaian, disebabkan oleh mekanikal kenderaan pun kurang daripada 10%. Banyaknya disebabkan oleh kecuaian. Jadi macam mana nak mengurangkan kemalangan itu, sebab kerajaan dah adakan speed breaker, tanda isyarat dan macam-macam lagi lah yang dilakukan supaya kenderaan boleh perlahankan apabila nak menuruni jalan tersebut dari dash nak sampai ke traffic light itu antaranya yang menyebabkan kemalangan. Tapi itulah rakyat kita
kecuaian ni Betul, tidak setuju. tidak diambil Ya, berat. betul. Sebab kita melihat di Persiapan Mutada hari ni yang waktu peak hour saja Ya. pergi kerja dan balik kerja yang Ya, betul-betul yang itu concern. memang betul kita tahu Ya. ada masalah dan kita, tapi bila melibatkan kemalangan sebab itu mereka usung keranda kan. Ya, betul. Dia kata alam budiman ni dah jadi bukan lagi alam budiman tapi alam barzakh. Tapi kita tahu apa sebab, dan banyak yang melibat kenderaan yang kemalangan pun melibatkan kenderaan lori. Lori muatan ni yang banyak. Tak tahulah dia kena berat ke dan sebagainya. Jadi perkara ni kita harus saya cadangkan begitu jugalah, maksudnya mungkin kalau mereka ingin mengurangkan memberikan kesedaran dari segi tentang mengurangkan kemalangan ini, elok juga kalau diberikan unjuk rasa, maknanya kempen kesedaran tentang Selamatan jalan raya. patuhi peraturan, elakkan daripada kecuaian memandu, namanya macam tu kan. Tengok barulah lebih balance. Faham. Maknanya kita desak juga Yes. untuk segerakan naik taraf infrastruktur ini, tapi dalam masa yang sama kita juga harus berikan awareness, advokasi kepada pengguna jalan raya supaya patuhi peraturan, jangan laju dan memandu dengan berhemah. Setuju, Bibi. Dan kita melihat juga bahawa isu ni dia di bawah concern adalah lebih kepada sikap pemandu tu sendiri. Sikap pengguna jalan raya yang kita kesenkan untuk lebih berhati-hati di kawasan yang congestion dia agak tinggi di situ. Okey. Baik, Bibi. So untuk isu yang pertama kita selesai, di mana anda telah mendengar penjelasan daripada YB Azli berkaitan dengan persiaran Mutada hari. Jadi kita harapkan bahawa semua mendengar dan boleh membuat pertimbangan sendiri terhadap isu ini. Jangan diwawarkan seolah-olah perkara ini perkara yang tidak ada penyelesaiannya. InsyaAllah kita sama-sama kita doakan bahawa persiaran Mutada hari ini pengguna-pengguna jalan rayanya untuk extra careful. Okay. So untuk slot yang pertama, kita jumpa pada slot yang akan datang. Slot yang seterusnya, selepas ini kita berehat sekejap di Suara Salam episod ke-11. Terima kasih.